Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Premalata. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai inventory harga diri iaitu RSES yang dibangunkan oleh Dr. Maurice Ronsberg. Inventory ini merupakan satu alat psikologi yang digunakan untuk mengukur tahap penghargaan diri atau self-esteem seseorang individu. Instrumen ini sesuai digunakan kepada remaja dan individu berumur 13 tahun ke atas serta boleh diselesaikan dalam masa yang singkat, iaitu sekitar 2 hingga 3 minit. Tujuan utama inventory ini adalah untuk mengukur sejauh mana seseorang menghargai, menerima dan menilai dirinya sendiri secara keseluruhan. Penghargaan diri yang baik dapat membantu seseorang menjadi lebih yakin, positif dan mampu menghargai cabaran kehidupan dengan lebih berkesan. Oleh itu, inventory ini sering digunakan dalam bidang psikologi, pendidikan dan kaunseling untuk memahami tahap keyakinan diri seseorang individu. Inventory harga diri ini menggunakan skala pemeringkatan 4 mata. Responden perlu memilih satu jawapan yang paling menggambarkan diri mereka. Pilihan jawapan yang disediakan ialah sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Setiap pilihan diberikan nilai skor tertentu yang akan digunakan dalam proses pengiraan tahap penghargaan diri. Dalam inventory ini terdapat item positif dan item negatif. Item positif menilai penerimaan diri serta perasaan bahawa diri sendiri mempunyai nilai dan kebolehan yang baik. Bagi item positif, skor diberikan secara langsung dalam sifar hingga 3. Manakala item negatif menggunakan kaedah skor songsang atau reverse scoring. Kaedah ini digunakan bagi memastikan keputusan yang diperoleh lebih tepat dan seimbang. Selepas semua skor dijumlahkan, tahap penghargaan diri ditentukan berdasarkan jumlah skor keseluruhan. Skor antara sifar hingga 15 menunjukkan tahap penghargaan diri yang rendah. Skor antara 16 hingga 25 menunjukkan tahap penghargaan diri sederhana. Manakala skor antara 26 hingga 30 menunjukkan tahap penghargaan diri yang tinggi. Kesimpulannya, inventory harga diri Rosenberg merupakan instrumen yang mudah, cepat dan berkesan untuk mengukur penghargaan diri seseorang individu. Melalui inventory ini, kaunselor, guru dan individu dapat memahami tahap keyakinan diri dengan lebih baik serta merancang langkah intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi. Sekian, terima kasih.